Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Haziq bin Rosli. Saya Syafin Akidin bin Syahri. Saya Fadlul Azrin bin Mazawi. Kami akan membentangkan tentang projek tahun akhir kami, iaitu Mini Toolbox. Tujuan projek Mini Toolbox ini dihasilkan adalah untuk memudahkan para peniaga menjual produk mereka dalam kualiti yang lebih baik. Projek ini lebih efektif berbanding peniaga yang menggunakan bekas yang berisi tube ais untuk menyejukkan produk mereka. Seterusnya, tujuan projek ini dihasilkan adalah untuk menjimatkan elektrik para peniaga. Hal ini kerana projek ini menggunakan solar dan bateri sebagai sumber tenaga. Seterusnya, objektif projek ini dihasilkan adalah untuk mereka bentuk prototipe mini toolbox yang ringkas dan mudah dibawa ke mana-mana. Objektif projek yang kedua ialah untuk menguji jangka masa yang diperlukan untuk mencapai tahap kesejukan yang diperlukan. Okey, saya akan terangkan tentang reka bentuk mini toolbox ini. Yang pertama sekali, kami menggunakan unit solar ini, panel solar ini untuk mengecas bateri dan gunakan sebagai sumber elektrik. Okey, kemudian dalam ini pula kami meletakkan 4 biji kipas sebagai sistem pengenderaan, dan dindingnya pula diperbuat daripada polystyrene dan lapisan luarnya pula adalah daripada aluminium foil. Kemudian di bawah ini pula kami sediakan roda untuk kami mudah untuk membawanya ke mana-mana. Okey, sekarang saya akan tunjukkan tentang sistem keseluruhan unit toolbox. Yang pertama sekali, ini adalah control panel untuk solar ini. Dia akan menunjukkan percentage bateri. Kemudian yang ini pula adalah thermostat. Untuk bermasa sekarang ni dia menunjukkan 8.8 darjah Celsius, iaitu suhu ruangan dalam projek ini. Kemudian kami akan gunakan kipas ni untuk dia menyejukkan udara dalam menggunakan sistem air yang akan disejukkan di dalam ini. Kemudian kami gunakan bateri 12 volt ini untuk jalankan sistem elektrikal ini. Kesimpulannya, projek Mini Toolbox ini dapat memudahkan para peniaga untuk mengekalkan kesejukan produk yang mereka jual, seperti minuman botol, tin dan kotak. Selain itu, ia mudah dibawa ke mana-mana kerana ia mempunyai roda serta mempunyai fizikal yang tidak terlalu besar.